Dalam konteks Islam pun rasa pasal solat berjemaah ni dia amat dianjurkan. Hadis yang pasal Nabi macam nak bakar orang yang tak datang solat berjemaah, ni semua dah pernah dengar kan. Sama solat isyak berjemaah tu sampai Nabi kata macam, satu dia macam nak bakar, satu lagi orang tak tahu ke dia punya nikmat, dia punya ganjaran. Lepas tu yang dah solat fardu kena solat juga solat berjemaah ni biasa dengar. Apa yang tak wajib? Okey, lagi? Yang pernah dengar hadis ni? Hadis ni pernah dengar? Kalau kita baca hadis ni, okey, sahabat tu, Jabir bin Yazid, dia cerita lah. Aku pergi haji dengan Nabi SAW. Lepas tu dia solat subuh dekat Masjid Al-Khaif dengan Nabi. Lepas tu bila Nabi habis jadi imam, dia toleh belakang. Lepas tu dia nampak ada 2 orang kat belakang yang tak join solat berjemaah. Lepas tu, Nabi suruh panggil 2 orang tu. So 2 orang tu datanglah cuak. Lepas tu Nabi tanya kenapa tak join solat. Dia kata dia dah solat dah. So ceritanya, dia dah solat subuh dulu. Lepas tu pergi masjid, baru realise masjid masih tengah solat. Lepas tu Nabi kata, lain kali jangan tu. Kalau kamu nampak masjid tengah solat, korang kena join juga, tapi dia jadi solat sunat lah. Pernah dengar hadis ni? Pernah So maksudnya, gambaran bahawa, ni solat fardu bukan kalau solat tarawih mati lah kita kan. Oh dia solat tarawih, oh kena join. Tapi solat fardu, maksudnya kalau kita dah, so anda pernah lah, anda macam anda cerita dulu kan, anda pernah pergi ke Czech Republic kata silap anda. Sebab kita naik flight sampai sana, solat jamak kasar, zuhur asar. Lepas tu lepak ke belakang, tiba-tiba azan asar. So bila komat tu, ada abang tu kata, soalan. Kita kata dah already kan. Dia kata even kan. Maksudnya kata kena join juga lah, sebab dalam surrounding tu kan. So maknanya dalam Islam ni dia macam image berjemaah sedang berlangsung dan ada yang tak join tu tak boleh diterima lah dalam konteks tu. So benda-benda ni melatih kita untuk roh berjemaah tu. Hadis ni lagi direct lah, sebab dia arahan. Iza kharaja salasatun fi safar falyu'amiru ahadahum. Biasa dengar So bila lantik amir itulah jadi berjemaah kan. So pendalilan yang biasa orang guna ialah kalau dalam Islam ni just travel pun kena lantik amir, kena berstructure dan berjemaah. Apatah lagi kita nak buat kerja yang organisasi yang besar-besar ni, lagi tak logik kita kata tak payah structure, tak ada amir. Right. Yang ni pun biasa kan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Saffa maksud dia apa? Saf hanya wujud dalam solat berjemaah kan. Kalau kita solat sendiri-sendiri, saf. Maknanya pakcik ni kenapa kan? Solat saf tu imply berjemaah